tetapi dia ada juga secara self-service. Dia dah sediakan. Dekat sini manual, dekat sini self-service. Yang self-service ni Okey, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah guys. Hari ni ke mana kita guys? Hari ni saya nak bawa korang pergi jalan-jalan di mana? TBG ataupun Terminal Bersepadu Gombak. Ini sebenarnya atas request ataupun daripada permintaan kawan-kawan kita, penonton kita juga ya. Ada minta saya review untuk TBG ni. Yalah, korang tahu sebelum ni saya pernah review untuk Terminal Bersepadu Selatan di KL, dan kali ni saya untuk review TBG di Terminal Bersepadu Gombak. Ini adalah stesen yang baru juga dalam tahun ini dibuka, dan katanya baru dibuka pada 15 Mac 2025 dan baru saja dirasmikan oleh Perdana Menteri kita, iaitu PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 29 September 2025 hari itu. Jadi tempat ni sebenarnya guys adalah untuk bas-bas yang datang daripada pantai timur, contohnya daripada Kelantan dan juga daripada Pahang dan juga daripada Terengganu. Sinilah hub dia, dan korang boleh ambil LRT juga, turun daripada bas terus pergi ambil LRT untuk pergi ke KL ataupun pergi tempat-tempat yang korang nak pergilah. Dan di sini nanti juga adalah untuk stesen utama juga untuk ECRL yang akan dibuka pada tahun 2026. Dia pun akan dibuka dekat sini juga. Saya pun tak nak banyak cakap, jom kita tengok dan jelajah apa yang ada di dalam TBG ni. Jom. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk kat korang iaitu pemandangan daripada depan ya. Depan, dan itu adalah logonya TBG, Terminal Bersepadu Gombak. Ni ada tingkat 1 dan di atas sekali. Okey, sini ada Ciamo Coffee dan Block Cream. Ni di depan dia guys, depan dia. Jadi kita nak masuk daripada pintu sini, daripada pintu 2 ni. Okey, kita nak tengok apa yang ada di dalam ini. Kita masuk daripada pintu 2 ya. Okey, pertama sekali masuk kita akan jumpa Lakin Coffee. Di sini dah nampak dah untuk pelepasan. Kenapa dia letak depan-depan ni untuk pelepasan G? Kerana senang orang yang datang daripada sini terus masuk ke sini. Pasal kebanyakan orang dah beli tiket online ya. Jadi tak payah nak beratur untuk beli tiket manual lagi. Okay, di sini kalau korang tak tahu nak pergi mana, korang boleh tengok nak pergi dekat ketibaan, kaunter tiket dia, dekat mana toilet dia, lepas tu dekat mana untuk pergi ke stesen LRT Gombak, lepas tu kat mana nak ambil Grab, ambil taksi. Korang boleh tengok dekat sini dululah. Kalau yang baru sampai yang tak tahu dekat mana nak pergi tu, korang boleh tengok dia punya information board ni. Dia dah tunjuk dekat mana, jadi korang tak perlu sesat lagi. Okey, kita nak pergi tengok dekat kaunter online dia. Ni dia, dekat sini self-service counter ya. Korang boleh beli tiket dekat sini secara self-service. Dekat sini semuanya menggunakan cashless. Jadi korang bayar kat sini, nanti tiketnya kat sini. Jadi korang ikut saja arahan yang ada di dekat sini untuk membeli. Jadi kalau korang ada yang MyCard, boleh masukkan MyCard di sini. Semuanya cashless. Ada berapa kaunter self-service? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kaunter self-service. Jom kita tengok lagi dekat sana. Tapi sebelum tu kita boleh tengok ada banyaklah jual-jualan kat sini. Ada tea life, ada nasi lemak. Nasi lemak ni memanglah nasi lemak makanan utama orang Malaysia, pagi, petang, siang, malam. Dan dekat sini juga untuk pelepasan. Dekat sini korang boleh untuk menunggu bahagian sini. Tadi kita pergi ke tempat pembelian tiket secara self-service yang itu ya. Jom kita pergi tempat untuk pembelian tiket secara manual. Okey guys, kat sini korang boleh juga beli barang-barang macam 7-Eleven, ada untuk aksesori handphone, Remax. Ni memang jenama terkenal lah. Jadi sepanjang perjalanan untuk korang pergi untuk beli tiket manual, korang akan nampak kedai-kedai di tepi-tepinya. Korang boleh singgah, kalau ada waktu lagi korang boleh beli belah ataupun korang boleh minum-minum dulu di sini. Convenio, ada macam-macam kopi lah dekat sini. Dan suasana dekat sini, dia walaupun terminal bas, tetapi dia buat seperti konsep di lapangan terbang. Macam TBS jugalah hari tu yang kita pergi, TBS tu. Dia buat konsep macam tu, buat besar terus. Sebab nanti di sini juga adalah stesen yang untuk utama jugalah untuk ECRL ya. Pergi ke Pantai Timur tu, sinilah nanti untuk stesen yang terbesar juga. Tapi tahun 2026 baru akan digunakanlah untuk ECRL di sini. Ada banyak jualan lah. Ni krepek-krepek dekat sini pun ada kopi rakyat. Kopi rakyat ni saya pernah minum, murah. Dan sedap juga. Sini untuk information counter secara digital, kita tengok macam mana dia orang gunakan. Okay, macam tu.
Okey, di sini juga korang boleh tengok more shop ya. More shop dia. Di sini ada Zeus dan ada Rimac, Combinio dan banyak lagi lah yang ada dekat level 1 ni. Maknanya dia tu sini level 1, maknanya ini yang ada di sini. Nasi lemak burung hantu pun ada kat sini. Kita pergi ke sana. Kita nak pergi tengok counter secara manual ya. Ada My News kat sini. Guardian. Sebelah kanan ni ada Mixu. Sana ada Hotlink. Ada Travel for All. Ni penting juga Travel for All ni. Kenapa saya kata penting? Kadang-kadang kita balik kampung tak cukup beg ataupun nak naik bas sejuk, boleh beli sweater, boleh beli beg, boleh beli luggage. Kat sini dah lengkap Memang rasa macam di KLIA. Dia punya konsep dia sama betul. Cuma dia kecil sedikit saja. Kaunter membeli tiket secara manual. Okey, di sini. Walaupun dia ada tiket secara manual jual di sini, tetapi dia ada juga secara self-service. Dia dah sediakan. Dekat sini manual, dekat sini self-service. Yang self-service ni sama macam mesin yang mula-mula kita tengok tadi. Dan di sini adalah secara manual lah untuk pembelian tiket-tiket dia. Sepanjang ni ada berapa? Ini yang sampai ke kaunter yang ke-18. Bermakna daripada sana sampai ke sini semua ada 18 kaunter. Kenapa? Kerana kosong sekarang ni. Okey, untuk pengetahuan korang, TBG ataupun TBS, memang kalau bukan waktu perayaan, memang korang rasa kosong. Tapi korang pergilah time bila nak cuti sekolah, time hari raya, korang rasa tempat ni macam kecil sangat sebab terlalu ramai. Kalau hari raya ataupun nak cuti sekolah, memang paling penuh sekali. Dan di sebelah sini pun ada juga kaunter. Okey. Sini tadi ada kaunter manual juga sebelah sini. Dan di sebelah kanan ni pun ada. Kenapa tak dibuka? Macam saya katakan tadi, sebab ini bukan waktu cuti sekolah ataupun waktu perayaan. Jadi banyak kaunter yang ditutup. Tapi kalau waktu event kemuncak macam tu, waktu tu baru dibuka ya. Di sini korang boleh tengok departure untuk ketibaan ataupun untuk pelepasan di sini ya. Bas Sunny, bas City Bus. Dekat sini ada jual Roti Boy, ada Cool Block. Depan sana sikit ada Dunkin. Memang dah cukup komplit lah. Tapi kebanyakannya yang saya tengok di sini banyaknya makanan dan minuman lah. Biasalah orang menunggu bosan-bosan mesti nak minum, nak makan kan. Okey, dekat sini kita nak tengok tandas dia juga macam mana kebersihan yang ada di dalam tandas dia. Tu pun penting juga tu untuk keselesaan. Okey, ini di dalam tandas dia. Bersih, rapi. Dekat sini besar. Okey. Ini tempat pengering tangan, ada tisu. Okey, dekat sini My News dia besar juga ya. Ada meja ataupun kursi untuk kita minum, makan. Untuk ketibaan dan pelepasan ada di sini. Korang boleh tengok bas pukul berapa sampai dan destination dia, gate berapa, H ke, G ke, time dia pukul berapa, bas jenis apa, Sunny ke, City Bus ataupun Mutiara. Korang boleh tengok kat sini. Dia ada banyak sebenarnya, bukan dekat sini saja. Jom kita ke tempat lain. Okey, tadi kita dah tengok level 1. Sekarang kita nak naik ke level 2. Dekat atas ni dia kata ada banyak juga kedai-kedai makan, kedai minum ya. Ada kedai-kedai elektronik, fashion pun adalah kat atas. Dan di atas juga ada surau tingkat 2 level 2 ada surau. Ni tanda di surau. Dah sampai ke atas. Okey, dekat atas ni sampai je ada untuk permainan kanak-kanak. Ni permainan kereta elektrik ni, motor elektrik. Jadi kat sini pun ada fashion ataupun kalau nak suka coklat ada kawasan ni, untuk beli beg ada kat sana. Dekat sini kalau kita tengok tingkat 2 ni macam banyak lagi yang kosong. Yalah sebab baru buka baru 2 bulan dirasmikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dah awal dibuka hari tu pada bulan Mac, tapi dirasmikan pada bulan September oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, dekat sana kita tengok sini ada kedai telefon. Dekat sana lagi ada surau ya. Jom kita pergi surau. Dekat sana kita nak tengok surau dia sekali ya. Sini banyak kosong lagi, kawasan-kawasan ni kosong. Jadi sebab tu ada track untuk budak-budak main kereta kecil tu. Sebenarnya kalau dah lama sikit nanti insya-Allah mungkin banyak lagi kedai-kedai yang akan buka. Saya bagi tahu lagi sekali. Sini akan menjadi hub station ataupun stesen yang terbesar juga untuk ECRL kita nanti yang akan beroperasi katanya pada tahun 2026.
Bulan berapa saya tak pasti, tapi pada tahun 2026 lah. Sini juga nanti ECRL kita untuk dia punya stesen yang besar untuk di KL. Okey, nak pergi surau dia kita kena keluar daripada terminal. Dekat sebelah terminal ni biasalah ni resident, kawasan resident lah. Okey, jom kita pergi ke surau. Surau dia ini untuk surau perempuan dan sini untuk surau lelaki. Ingat ya, kena naik tingkat 2. Lepas tu kat hujung sekali akan jumpa surau. Jom. Okey, kita dah di dalam surau. Di sini dekat tempat ambil wuduk dia. Okey. Dan di sini surau dia, dalam dia besar luas. Saya rasa boleh menampung sehingga lebih kurang 30 hingga 40 orang. Sangat besar dan luas dan selesa sekali. Okey, sekarang pun dah waktu maghrib. Jom kita solat maghrib dulu. Untuk jual madu, kacang-kacang. Ini sebenarnya kedai macam kedai daripada Yemen. Dia kata Yemen Honey Center. Ni tulisnya. Barang-barang daripada Timur Tengah lah. Di sini memang banyak kedai kopi dan salah satunya Kenangan Kopi. Ini biasa kita tahu kat mana-mana pun ada, juga mall pun ada. Kenangan Kopi ni adalah kopi daripada Indonesia. Ayam Pak Syekh. Ayam Pak Syekh pun ada. Ingat ayam geprek, ayam kepuk je ada. Ayam Pak Syekh pun ada tau. Okey, daripada sini boleh pula untuk naik tingkat 3 ya. Yang tadi belakang sana saya nak naik tingkat 3 tak boleh. Dia ada pasang pagar. Okey, dah sampai tingkat 3. Jadi korang lain kali datang ke TBG ni, korang tahu. Jadi korang dah tak payah nak tertanya-tanya lagi ke mana yang tengok video saya lah. Tingkat 3 ni memang kosong, tak ada apa. Kalau kita review pun banyak kedai-kedai yang belum buka lagi. Dan kita baru tahu juga ya, memang ni kan baru je siap. Jadi kalau kita tengok tingkat 3 ni macam belum sepenuhnya siap ya. Sebab apa saya kata macam tu, bawah ni pun lantai dia masih lantai simen, tak ada tile ataupun kapet. Dan kalau kita tengok memang banyak yang masih kosong. Dan ini kalau kita terus ke sini ke tingkat 4. Memang tak ada apalah, jom kita turun. Okey, kita dah di floor 2 lagi. Di floor 2 ni saya nak tunjuk ada satu stage kat sini ya. Mungkin ada event apa-apa ke, perasmian apa-apa, TBG akan guna di sini untuk apa-apa saja event. Dan di sebelah kiri ni, okey, ada Kopi Saigon dan Rest and Go. Ini biasa ya. Kat mana-mana terminal, walaupun KLIA ke, TBS ke, TBG, mesti ada tempat urut. Di sini ada tempat urut, ada banyak kursi-kursi urut kat sini. Dan di sini harga-harganya 45 minit RM20. Murah guys, 45 minit RM20. Santai berpanjangan 15 minit RM10. Okey, di tingkat 2 Rest and Go, berdepan dengan tempat stage yang ada di tengah-tengah tingkat 2 ni. Okey, di tingkat 2 kalau korang nak cari makan untuk food court, di sini tingkat 2 dia ada food court. Tapi sebab sekarang saya dah sampai sini dah pukul 7.30 dekat pukul 8, banyak food court dia yang dah tutup. Kalau masih awal lagi siang, banyak food court yang dah dibuka ya. Okey. Di sana pun ada food court juga. Sambil korang makan kat sini ada bahagian TBG ni untuk boleh beli air kat sini. Food court dia dekat sini. Ada banyak lagi kedai-kedai lain. Ada Richeese pun ada. Kedai restoran ni besar juga Richeese dia. Okey, Kopi Hut di sana. Okey, sambil tu korang boleh tengok dekat sini dia punya information. Maksudnya ketibaan bas, waktu bas sampai dan waktu bas berlepas ya. Ini dia tak on lah agaknya. Ke tingkat 1. Sini ada tempat jualan untuk barang-barang, pakaian, slipper dan ada kedai makan juga di bawah tu. Okey, kalau bahagian sini saya rasa saya belum review lagi tadi, tingkat 1. Okey, saya bawa korang kita review tingkat 1 ni. Di sini akan buka. Saya tak tahu apa kedai yang akan dibuka sini. Tapi memang banyak yang masih kosong lagi. Okey, Zeus. Zeus Coffee ni memang di mana-mana ada lah. Sekarang ni Zeus Coffee ni dah mempunyai cawangan yang ke-1000. Bayangkan. Ke-1000 banyak tu. Bukan saja di Malaysia, malahan di Asia Tenggara. Okey, ni ada tempat beli pakaian. Sana ada Daiso. Okey, Daiso ni berdepan saja dengan Zeus Coffee ni. Nampak Zeus Coffee, akan boleh nampak Daiso bersebelahan dengan nasi lemak burung hantu dekat sini. Nasi lemak burung hantu ni pun sangat-sangat famous lah sekarang ni. Ni nasi lemak burung hantu.
Korang dah pernah makan belum nasi lemak burung hantu? Saya jujur je, saya belum pernah lagi ya. Nanti insyaAllah saya nak review satu hari nanti nasi lemak burung hantu ni. Okey, rasanya tingkat 1 ini saja yang ada. Okey, untuk bas, ketibaan dan untuk pelepasan semuanya di bawah ya, yang macam saya katakan tadi. Okey, jom kita terus ke sana lagi. Okey, di sini untuk pelepasan dia departure ya. Kena turun ke bawah ni. Turun ke bawah ni. Tapi kalau ada tiket, bolehlah turun. Tak ada tiket, tak boleh. Jadi korang yang nak ambil Grab, turun daripada Grab dan ambil Grab, korang kena ikut pintu 3 ni. Dekat sini ya. Pintu 3 kat sini. Okey, dekat sini untuk ambil Grab. Grab ada ni, ni Grab. Ini pintu 3. Dia pintu 3 ni, masuk je akan terus jumpa Family Mart di sini. Tadi kita datang daripada sana pintu 2 sebelah sana dekat Nanking Coffee. Berdepan dengan pintu 2 tu berhadapan dengan pintu 3 macam tu. Hanya berhadapan saja. Di sini information kaunter informasi. Rasanya di semua tingkat saya sudah review untuk korang. Mungkin ada tempat-tempat yang terlepas lagi, saya tak tahu. Tapi hari dah malam, saya nak review kat luar pun tak nampak apa. Tapi tadi masa awal video saya dah tunjuk bagaimana di luar tadi. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk review kita di TBG ni. Rasanya cukup juga yang tempat-tempat yang saya sudah bawa korang untuk melihat di mana apa yang ada di TBG ni. Rasanya dah 80% ataupun 85% tempat yang kita telah pergi, dengan toiletnya, dengan suraunya, tempat makannya, barang-barang aksesori handphone dan banyak lagi tempat-tempat yang saya bawa tadi di sepanjang kita melihat di dalam TBG ni, iaitu Terminal Bersepadu Gombak. Rasanya sampai di sini saja. Bagi korang yang belum subscribe, saya mohon kepada korang subscribe video saya, ataupun ada tempat-tempat yang korang mahu saya review, korang boleh komen di bawah. Macam kawan kita tadi minta saya review di TBG, saya review untuk informasi kita semua, untuk kita tahu apa yang ada di TBG. Korang boleh komen di bawah dekat mana yang saya perlu lagi untuk review. Jadi semoga video saya ini manfaat untuk kita sama-sama tonton. So okay guys, saya ucapkan terima kasih kepada korang yang sentiasa support saya, subscribe saya sepanjang saya membuat video ini. Rasanya sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.